Suami mengambil benda yang mengkhayakan, selalu dah nasihat tapi tak dengar juga apa patut saya lakukan sebagai isteri, beri pendapat. Suami yang fasik mengambil benda-benda khayal ini fasik. Kullu muskirin khamrun, setiap benda yang mengkhayalkan hukum macam minum arak. Wa kullu khamrin haram, dan bila dihukumkan dah sama dengan arak, maka haram dah dia. Al-haramu yajuru ila nar, yang haram itu mengheret kamu ke dalam api neraka. Maka siapa-siapa suami isteri yang suaminya fasik, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Kalau nasihat tak jalan juga, kamu tidak lagi suka bersama dia menjadi pasangan, kamu boleh minta fasakh di mahkamah syariah. Tidak mengapa, kerana kita tak suka dah tidur dengan suami yang fasik, yang derhaka kepada Allah, sebagai derhaka yang disebut dalam 7 perkara yang membinasakan manusia. Tak? Lepas pada minum arak, kemudian sihir, derhaka ibu bapa. Lepas pada nyembah pada berhala, sihir, derhaka ibu bapa, minum minuman yang memabukkan. Jadi kalau nak bersabar, silakan. Kalau kamu nak minta fasakh, silakan. Okey, sudah boleh. Soalan seterusnya.